Assalamualaikum, selamat pagi ya. Hari ini 14 hari bulan 2 pukul 7.28 waktu Malaysia. Pak Long check out dekat Grande Night Hotel di Pattaya. Barang kemarin saya dah post dah. Dah post baju bike week apa semua yang saya beli dah post. Jadi tak banyak dah. Bawah kosen pun tak gaduh lah duk tekan seat kan. Okey, untuk hari ni selain dah buka malam, saya dah hantar untuk pagi ni daripada Pattaya nak ke jabatan. Sini saya saja buat lemak sini lah sebab nak lalu jabatan ni. Jabatan sini nampak lah dia punya panorama laut tu kan. Daripada Pattaya pukul 7.30 waktu Malaysia, 1 jam perjalanan. Minyak pun saya tak top up pun semalam. Kiranya boleh sampai tu, boleh sampai. Sekejap lagi sampai dekat-dekat dengan jabatan tu ataupun keluar jabatan tu baru saya tambah minyak lain. Bismillahirrahmanirrahim. Hari kedua saya di Pattaya City. Kat sini hotel banyak, tapi macam event bike week ni yang tengah-tengah town lah, boleh kata sini dia macam pusat lah, dekat dengan landmark Pattaya, dekat dengan bike week. Jadi dia kebanyakan hotel tu penuh lah, kena booking awal. Tapi ramai yang mai sini walk in je, InsyaAllah ada. Member si Mac-On pun hari ni dia gerak balik. Dia kata lepas subuh juga dia gerak. Bok pun gerak ke Bangkok. Tapi Bok motor naik loader sekali dengan geng-geng KL. Dia naik flight balik ke Hat Nyai. Pak Long perancangan ride lah daripada Pattaya setakat mana yang saya larat lah, yang tu je lah. Tapi saya target kurang-kurangnya Chumphon lah kan. Macam Mai 2023 sekali dengan Nasek, Danen, Andy apa semua tu. Masa balik sampai dekat Chumphon. Cuma dekat area-area Chumphon pun saya nak cari hotel yang tak jauh sangat lah daripada highway. Pagi ya di Pattaya. 2 hari Pak Long dekat Pattaya City. Masa sampai tu Pak Long terus melawat tapak bike week. Lepas tu ronda-ronda dekat Pattaya macam biasalah kan. Di Pattaya Bangkok ni cuaca agak panas lah. Tapak ronda siang tu tengah hari, telok pun boleh masak. Lepas tu kemarin awal pagi pergi ambil gambar dekat Pattaya City. Dia punya sign lah, dia punya ikon Pattaya City. Lepas tu pergi basuh baju dekat Dobi, settle basuh baju. Saya post baju yang lepas basuh dengan baju bike week. Baju bike week ada 10 helai saya beli. Nanti siapa-siapa yang nak beli boleh masuk dalam Shopee Pak Long lah. Setakat 2XL sahaja saiz dia, sebab kebanyakan saiz habis. Baru ni member kata dia buka untuk jualan online. Suhu untuk pagi ni 27 lah di Pattaya. Paling sejuk dekat Surat Thani nak ke Chumphon. Sayang tu memang betul-betul sejuk, sebab suhu di meter 22 darjah Celsius. Okey, Pak Long gerak pelan-pelan ke. Dia buat macam satu jabatan lah, lalu tepi laut. Panjang jugalah. Jadi sampai kat situ saya on. Okey, lagi 2 minit Pak Long nak masuk ke jabatan dia. Jabatan ni saya pun tak pasti apa nama. Saya cuma ambil dia punya map dia dekat-dekat dengan sini. Tapi jalan ke depan tu boleh masuk lah ke jabatan tu. Tu dia
Ni dia punya jabatan. Roundabout, naik jabatan. Dia mungkin jalan pintas ke sana lah kot kan. Tapi dia sepanjang jalan ni dia jabatan je. Saya pun tak pernah main lagi kat sini. Cuma saya duk Google masa tengah mencari jalan-jalan, masa nak main ke Pattaya tu, saya carilah jalan kan. Bila saya cari jalan, saya Google Map lah, ikut pelan-pelan dia punya map tu kan. Bila ikut pelan-pelan, dia bawa apa, saya nampak lah macam ni titi apa panjang sangat. Rupanya dia macam jalan pintas ke Telinoi tu lah. Orang mengaitkan apa semua ni banyak lah. Jadi berhenti lah sat, ambil panorama, ambil video. Betul lah. Dia memang ada dia buat tempat parking kat sini. Cuma boleh nampak view je lah dekat sini kan. Panjang jalan tu sampai sana, jabatan lebih kurang Telinoi lah. Yang ni bukan tasik ni laut. Cuma ambil view je lah, tak ada apa pun. Semalam Meon ada tanya saya Google Map untuk naik tongkang. Jadi saya bagilah dekat dia. Dari sini nak ke Tongkang 1 jam 30 minit. Mungkin dekat tengah jalan tu saya berhenti isi minyak dengan cari roti canai. Ni lah dia punya jabatan dia panjang. Tu dia panjang kalau nampak dalam kamera kan. Sampai panjang. Okey, tak apalah, kita layan panorama dekat jabatan dulu. Ada kedai roti canai ke 7E ke, saya akan berhenti lah. Okey, saya bergerak pelan-pelan atas jabatan ni ke depan sana kan. Cuma layan view lah. Matahari duduk depan. Pukul 8.43 waktu Malaysia. Saya di atas jabatan. Jabatan nama pun saya tak tahu. Lupa nak hantar location. Dekat sini dia ada simpang 3 pula. Atas jabatan ni ada simpang 3. Tu keluar pergi sebelah kanan tu. Jalan pintas lah kiranya. Ada 2 cabang lah untuk naik dekat atas jabatan ni. Ramai orang dah mengaitkan kat ni. Pagi-pagi jalan sebelah kiri ni pun tak boleh rapat sangat lah, sebab ada yang parking motor roda 3 tu. Jadi kalau kita rapat sangat ni takut terlanggak mereka. Ni kalau petang lagi cantik lah. Tempat parking dia buat banyak lah kan. Kalau petang lagi cantik sebab matahari daripada belah kiri ni kan. Memang jadi pot tempat mengai lah ni. Tu tengok yang buat kemah apa semua. Siap ada BBQ apa. Tapi kira okey lah, dia buat parking banyak kan. Memang tu boleh ikan lah. Ikan apa tu? Kalau saya tengok dalam map ni panjang lagi lah dia punya jabatan. Ada kebau dengan kapal layak. Dia punya rambut dia. Depan tu ada ikan jerung. Mereka marah sungguh lah dengan ikan jerung. Kalau berapa baik week pun ikan jerung je dia punya ikon. Ayak jerung tu pun ayak jerung pun ada. Ni kalau ayak pasang mesti naik sampai atas ni.
Dia tahu belakang Pak Long. Engkau masih ku sayang, biarpun tak dapat bersama. Kau masih ku rindu seperti waktu dahulu. Aku mengharap agar kau mengerti. Murahan rasa ini, jika engkau sedang hidup bahagia, jangan kau lupakan diriku yang terdampar kesepian. Ku di lambung ombak rindu yang hanyut dalam kelemasan. Tu dia nyanyi pula. Okey, habis dah lah tengok Titi. Saja je saya main sini santai-santai bawa, sebab balik pun tak rushing. Cuma setakat mana yang saya larat, takat tu lah akan saya berhenti untuk hari ini. Saya target tu dekat Chumphon lah, Chumphon ataupun Surat Tani. Tak mau ambil hotel yang dalam-dalam sangat. Mau boleh tu hotel sebelah highway sudahlah. Tapi itulah kan, untuk hari ni sebab ramai lah rider daripada Malaysia dah balik. Yang dah mai tu, yang dah balik tu ramai. Jadi mesti kebanyakan hotel dah penuh. Tak apa, saya cari pelan-pelan insyaAllah. Ni daripada habis Titi tu, nak ke Tongkang. Balik saya ikut Tongkang. Jom. Lagi 3 minit dah nak sampai tempat Tongkang. Untuk perjalanan balik Pak Long naik Tongkang lah. Sebab sebelum ni masuk Bangkok. Bila masuk Bangkok tu dia tak lalulah ikut sini. Saya ke atas kan, Chonburi. Bila naik Tongkang tu dia nampak lah tu dia punya yang ni apa, jabatan yang cross. Lagi 2 minit nak sampai dekat JT Tongkang. Saya tak ingat dah berapa ringgit. Asalnya dalam RM20, 20 baht kot untuk naik Tongkang tu. Kali ni sampai Tongkang dah ada. Tu dia, terus naik je Tongkang. Sampai Tongkang dah ada, terus naik je. Pukul 10.30 dari Pattaya. Tadi pukul 7.30 dah sampai dekat sini ya. Lebih kurang 3 jam jugalah perjalanan.
Daripada hotel Pattaya tadi 7.30 pagi sampai dekat sini 10.30 pagi. Tu kira bawa dengan santai-santai lah. Ya. Dari mana bos? Seremban. Oh, Seremban. Sini kat mana bayar tak boleh bayar? Sekejap lagi dia orang collect. Banyak kali lah. Ya? Banyak kali pergi Paiwik lah. Masuk kali ketiga. Oh, Oh, first okey lah. Ya? Jalan tak pernah jalan. Tak jalan. Tapi seronok berdua kan. Santai-santai kan. Tak payah laju-laju. Tak payah laju-laju, relax. Ingat nak singgah makan, singgah kan. Dia tak ada mana? Perlis ya? Perlis. Perlis? Dekat oh. Dekat juga lah. Hari ni terus balik takat mana yang larat lah. Oh, yalah. Target. Kita pun macam ni. Target dekat Chumphon ataupun Surat Tani lah. Tapi tu Tani pun boleh tapi jauh-jauh. Tu Chumphon lah. Chumphon boleh. Risau tak boleh Yalah. Chumphon pun jauh. Tapi jalan tu highway betul. Highway ada hotel. Betul. Lebih kurang 500 km. Betul. Dari Pattaya sampai sana cukup. Ni pun tadi 7.30 gerak sampai sini 3 jam lah. Okey bos. Seorang satu paih saja. Satu lah. Tak ada geng lah. Tak ada. Saya pun satu paih. Senang kan, senang. Yalah, tak payah tunggu lah. Betul lah. Okey, tongkang dah bergerak. Saya letak map dekat Kung Sarai Restoran. Jadi dia akan 7 jam 440 kilometer. Saya cuma letak je lah map kan. Lagi singgah makan apa semua lo. Kena kopi lah. Cameraman 2-3 kali dah nak jatuh motor ni. Okey, 10 baht. Okey, dah sampai dekat depan ni. Selesai untuk hari ni naik TT. Tadi ni saya selesai naik tongkang. Tadi ni boleh ke belakang sikit sebab tak ada kereta ataupun dah okey dah. Untuk ke Chumphon lagi 7 jam. Dari sini nak ke Chumphon 7 jam. Aduh, boleh tak tu? InsyaAllah lah Pak Long cubalah setakat mana yang saya larat lah. Kalau tak larat berhenti lah. Tadi jumpa bos tu, dia dari Negeri Sembilan. Sama jugalah, berdua. Tak ada ikut siapa-siapa, dia kata. Syok dia dah pergi bike week. Ni kiranya masuk pinggir Bangkok lah. Tadi ni duk Google kedai makan ada roti canai ke apa kan, nak singgah makan dulu. Saya nampak tu macam masjid, jadi nak singgah dulu. Ikutlah tepi-tepi masjid tu dia ada kedai makan roti canai Muslim ke apa kan. Kena roti canai dulu, lepas tu baru sambung perjalanan. Sebab 7 jam 7 jam ada nak ni aduh. Lah pukul 11 12 1 2 3 4 5 6. Ush, tak campur berhenti tu kan. Saya nampak tadi nak patah balik ni, nampak dekat depan ni je ada kedai Muslim.
Singgah makan dulu lah. Kena kopi dulu apa semua. Sekejap lagi saya nak pakai inner inner lengan tu. Nak cakap pun dah jadi macam tak terkeluar dah. Okey, saya makan dulu. Nanti sampai kat lokasi mana-mana saya sambung bercerita, InsyaAllah. 2 jam setengah saya atas motor. Dia debu ke asal mendidih. Berhenti dah tadi kan, awal berhenti. Dah tak bateri GoPro apa semua. Sehingga kena kopi dulu ke, rehat sekejap, basuh muka apa semua. Kiranya 2 jam 15 minit, 2 jam setengah tu lah atas motor. Rehat 45 minit. Ni isi minyak saya siap, terus shoot lah. Okey, dari sini ke Suk, ke restoran yang saya berhenti hari tu ni, Suk Kung Sarai tu, Chumphon, 4 jam 54 minit. Saya target kat situ lah, akan cari hotel. Jadi kalau kata badan larat lagi, saya akan lajak ke depan lagi. Sebab besok dah tak jauh dah kan. Tak payah kena awal esok. Sini nak masuk dekat Prachuap tu dia. Rasa lenguh pinggang lah. Tadi sebelum Hua Hin tu pukul 2.30 saya keluar. 2.30 sampai dekat sini pukul 3.41. Lebih kurang 1 jam 15 minit atas motor. Rasa letih. Tak tahu sampai mana lagi. Nak shoot berhenti dekat 7E dulu. Kena ayak kopi apa semua kan. Rehat kat sini dulu lah. Yep. Adong. Okey. Ni. Ya? Ha? Abang Asri pasang tu ya. Abang Asri. Oh, yang main dari Penang eh? Ya. Geng dua. Ya? Ada geng mana-mana? Tak. 2. Berdua. Memang dari apa? Pi balik. Balik lah. Ya bang. Masuk hari Jumaat petang. Oh. Lepas tu lepak di Hat Nyai lu. Hari Sabtu tu baru start. Tapi pusing lah, bukan direct lah. Kan, pi pelan-pelan, santai-santai, relax kan. Ni sampai mana lagi nak shoot? Nyai. Hanya udah. Padu. Kelar. Ha? Kalau berdua jadi ini kau. Orang shoot pelan-pelan. Sampai mana? Penat atas lagi apa? Ni Vietnam. Ui, sakan. Kita Ya? di Vietnam. Dia Vietnam Laos. jumpa abang ni. Masuk Vietnam. Padu lah. Berapa hari masuk? 10 hari. Uish. Shoot sehari. Semua sekali. Ha? Kalau semua sekali 26 hari lah ni. 26 hari ni. 26 hari lah. Tak balik bini marah. Itu hidup kejap. Ni duk rekod tak apa? Ya. Ada syok pergi Vietnam. Kita training juga tapi tak kesampaian. Di Sapau lah, Sapau. Dia no. Sapau tu naik Pansipan tu. Lepas tu buat loop Hagiang tu. Hagiang tu antara yang orang kata apa? Europe punya geng-geng buat sangat tu. Yang lepas duk pi no. Lepas duk pi. Ini saya kali dengan geng Razak ah. Oh. Apa ni di Haziang tu.
Geng-geng Razak daripada Johor tu dengan F5. F5 apa? Depa 5 biji. Padu. Razak 7 biji. 7 biji semua. Saya 5 biji. Oh. Tapi campur-campur. Saya estimate biji. Ni memang shoot seorang-seorang. Depa semua pecah masa dekat Cangkong. Ada nak pergi Kemboja. Oh, ada pecah air masuk. Ada pergi Kemboja. Ada Terja. Okey dah bang. Okey, selamat dong. Lagi nak post ke? Ya? Nak post ke? Lambat lagi. Okay. Lalu apa? 2 minggu yang masuk itu pun tak edit apa eh. Jom. Kena ayat CVE tu. Abang tu daripada Vietnam. Abang Mazli ketah. Depa masakan. Saya sampai dekat hentian rehat Chumphon. Ni hentian rehat Chumphon dah lepas dah tempat burung tu. Dekat sini boleh mandi. Jadi parking motor dulu. Macam nak mandi. Motor tak mana. Tak ujung tu. Kat sini ada surau apa semua. Parking side kat ni teduh sikit. Settle semua kat sini. Baru gerak naik sampai atas. Tu belakang tu ada surau apa semua kan. Jadi pukul berapa dah sekarang ni? Pukul 4.30 lah sampai sini. 4.30. Tadi daripada sebelum Huahin 2.30. Lepas tu jalan sampai kat sini lah. Okey lah. Saya pergi settle semua. Lepas tu baru gerak pelan-pelan lah. Nanti dekat Suk Kung Sarai tu tak singgah dah. Saya lajak terus ya. Okey. Boleh. Lima 57. Tadi ni saya berhenti selepas burung mah tu. Kalau halau ke Bangkok selepas Perawcap burung mah tu, dia ada satu hentian sebelah kiri lah. Kalau arah balik ke Hat Nyai, hentian tu duduk sebelah kanan. Berhenti kat situ sat, settle apa semua. Dah segak apa semua. Tadi rasa macam nak mandi, tapi bila nak masuk mandi tu 20 bat. Alah, malas lah nak patah balik pergi kat motor. Jadi bila dah settle tu, ni boleh lajak pihak Nyai ni. Saya bukalah dekat Google Map. Sekali 9 jam lagi nak sampai Hat Nyai. Kiranya untuk perancangan jangka pendek ni, kalau tak ubah lah kah. Kalau Hat Nyai ni saya set Hat Nyai 8 jam 51 minit. Duk ada 9 jam lagi. Sini dah dekat dah dengan Suk Kung Sarai. Dekat hentian rehat Kung Sarai tu, yang Suk ada saya post anak makcik lawa tu. Jadi saya nak singgah situ makan nasi, kena Suk apa semua. Selepas makan nasi tu saya di side lain lah. Di side lain Chumphon lah, 85 kilo lagi. Nak sampai ke tempat Suk tu lebih kurang 85, sebab dia daerah Chumphon kan. Mau tak mau 1 jam setengah lagi lah kena duduk atas motor. Ni dah pukul 6, pukul 7, 7.30 lebih kurang tu lah, 7.30 kan. Sampai dekat Chumphon tu. InsyaAllah moga dipermudahkan perancangan Pak Long. Selepas makan Suk, saya kalau boleh saya tak mau tidur dekat Chumphon. Saya nak tidur dekat Surat Tani. Surat Tani tempat yang hotel Masa Mai tu, Elephant tu. Duk ingat nak tidur kat situ lah. Mau rasa badan larat lah kan.
Tadi bajet 9 jam Hanyai. Duk ingat dekat RNR tu lebih kurang 5 jam kan nak sampai Hanyai. Buka-buka map, no. 9 jam. Tapi saya bawa santai-santai je. 90, 80, kadang-kadang naik 100, kadang-kadang terlajak jugalah 112, 115 saya slow balik kan. Sebab tak, kalau masa mula daripada tadi ada dah saya habang tu masa dekat Samut Perakan tu, sungai apa tu yang naik tongkang tu. Okey, selepas naik tongkang tu turun, ada satu kedai makan yang saya habang tu kan. Kedai makan situ saya pun tengok kebetulan lah masa lalu tu, kebetulan saya tengok ada masjid. Bila ada masjid, saya kata ni kawasan Muslim ni. Jadi ada 2-3 kedai Muslim. Saya pun berhenti makan pun semua. Selepas makan, toke dia yang laki ada keluar mai sembang dengan saya, boleh cakap petani. Dia tanya saya daripada mana, saya kata dari Perlis. Dia kata lah dia ramai adik-beradik sebelah Perlis, tapi itulah tak ada nak rekod tadi kan. Waktu lah rasa macam sayang sikit lah yang tu. Dia boleh cakap Melayu pelat. Dia bukan pelat petani lah, pelat nak halau bengkok lah, dia lain sikit. Dia kata adik-beradik dia sebelah Perlis ramai. Baru ni pun ada mai kat rumah dia 2 minggu lepas, tidur di rumah dia. Lepas tu saya tanyalah dia kan, sini kawasan Muslim ramai ke? Sebab 2-3 kedai Muslim. Dia kata 60% Muslim. Dia kata kot lah siapa-siapa yang ride nanti daripada Pattaya ke, daripada Bangkok, turun tongkang ataupun sebelum nak naik tongkang, singgah dulu di kawasan tu. Memang banyak kedai Muslim lah. Tadi ni saya tak ada nak bercakap, satu sebab cuaca lah kan. Saya pun shoot ni dah okey dah. Pukul 6 matahari dah lindung dengan awan, nak hujan tu kira rasa sejuk sikit kan. Baru syok sikit bercakap. Tadi memang tak boleh nak cakap dah. Aduh. Dengan panas, dengan terik kan. Mula-mula saya buat 2 jam. Mula-mula saya buat 2 jam setengah lah. Daripada Pattaya ke Tongkang 3 jam. Turun tongkang selepas makan, berhenti 2 jam setengah. Pukul 2.30 saya gerak. Lepas tu jadi 1 jam setengah. Lepas tu dia jadi 1 jam. Dia jadi Kuih pendek. Tapi ni dah cuaca tak panas, saya pun tak bawa laju lah. 80, 70. Cuma lagi nak singgah dekat Suk. Lepas kena Suk, saya bercakap semula, InsyaAllah. Lah ni jom kita pergi dekat Suk Chumpon, anak makcik lawa no. Dah sampai dekat Suk Kung Sarai. Itu masa nak pi pun singgah dekat sini, balik pun singgah lagi sekali. Sampai di RNR Chumpon, Suk Kung Sarai. Dekat itu saya makan itu kan Suk kan. Ni pun duk rasa-rasa macam nak makan lagi sekali ya. Parking motor tempat itulah kan, pelan-pelan. Geng tadi pun jumpa. Jumpa orang tu juga. Tu dia Suk Kung Sarai. Okey, pukul 7 singgah dekat Suk ni. Kena Suk apa, makan-makan, settle, baru saya gerak. Tengok surat tani ke Hanyai, mana yang larat. Kalau Hanyai lebih kurang 7 jam lagi. 7 jam lagi kalau Hanyai. Jauh. Tengoklah mana yang dah lah. Okey baik, jom makan dulu.
Alhamdulillah 10.30 Pak Long sampai di Elephant Hotel, Lipen Hotel yang Pak Long mai hari mula itu. Ni balik pun ambil semula kat sini. Alhamdulillah ada lagi 3 bilik je yang kosong. Jadi bolehlah parking balik di depan ni. Depa ni pun mesti terkejut ya. Itu macam mai dah dia ni. Alhamdulillah sampai dari Suk Kunsarai tadi pukul 7.30. Saya pun makan cepat-cepat ya tadi, sebab duk bajet tak mau gerak malam. Tapi jalan sekerat lebih kurang setengah jam. Dah gelap dah lah. Alhamdulillah lah, dah sampai 10.36 hari ni. Jadi Pak Long rehat di sini lebih kurang 1000 km lebih jugalah, 1000 km lebih ni. Sambung esok lah insyaAllah. Okey, baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Oh, semalam punya cerita memang barai. Sampai-sampai mandi-mandi pop, macam tutup switch. Okey lah, untuk hari ni hari ni 15 hari bulan 7.30 waktu Malaysia. Dari sini Lipen Hotel, Hotel Gajah ni 5 jam 3 minit ke Hat Nyai. Sini Surat Tani. Semalam duk rasa Surat Tani ni macam dekat je daripada Suk Kunsarai. Jadi saya ambil lah hotel kat sini. Sekali tekan map 3 jam. Tapi tak apalah kan, memang target nak mai ke Surat Tani. Jadi alhamdulillah untuk semalam sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ni saja saya tak isi minyak. Lagi 3 bar. Tengok takat mana yang lepas ya. Oh, geng ni pun tidur sini. Ni ada hotel. Oh, dia ada satu lagi, Lipen Hotel. Geng Meon. Okay, Meon, gerak lo Meon. Mereka nak balik Taiping lah ni. Bersaing lah. Mereka keluar lewat sikit lah kemarin. Saya keluar 7.30, lebih kurang masa hari ni lah 7.30. Saya sebab nak lari daripada pukul 11 tu. Memang tak boleh lari. Pukul 11 tu dia punya panas dia. Mendidih telur. Okey lah, untuk pagi ni 7.30 pagi saya ke Hat Nyai santai-santai. Kemarin balik pun sama je lah. Masa sampai dekat masa sampai dekat Suk Kunsarai tu, saya ambil sibuk, kata duk makan sup kat situ kan. Dia kata, "Ui, laju." Tak laju pun. Saya bawa dalam 80, 90, kadang-kadang terlajak 110 macam tu je. Yang lain-lain tu kebanyakan 90, 100, 90, 100 je. Saya maintain macam tu je. Lepas tu bila turun tongkang tu, macam saya habaq kemarin ataupun habaq semalam lah. Kawasan situ kawasan 60% orang Islam, Muslim. Jadi siapa-siapa yang nak ke Bangkok ataupun ke Pattaya, sebelum naik tongkang, singgah makan kat situ. Tak pun masa balik. Memang banyak restoran di area situ. Saya pun malah cari, cuma terjumpa gerai makcik tu, terus makan. Duk target nak makan roti canai pagi kemarin. Duk cari daripada Pattaya ni. Tapi dah boleh makan nasi apa semua, kira okey lah. Macam hotel ni tepi highway jugalah. Jalan utama depa ke Chumpuan ni
Saya panggil highway lah no. Chumphon tu, Chumphon, Surat Thani, Tong Song. Ni dia punya highway depa lah. Kiranya turun flyover ni, hotel dia duduk belakang. Kira taklah masuk dalam sangat. Macam yang lepas tu saya masuk dalam cari hotel penuh, macam makan masak sikit lah. Yang ni okey lah kan. Rezeki lah pun. Lain-lain tak apa lah. Kilometer lah tu dia. Kilometer dah 235.2 daripada studio Pak Long ke Pattaya, campur pusing-pusing apa semua, dah 2,835. Kemarin mau tak salah saya ada cakap daripada Pattaya tu 1,800. Kiranya semalam saya shoot 1,000 jugalah. 1,000 km. Tu balik hotel, balik tu mandi-mandi. Terus macam tutup switch tu. Okey, moga dipermudahkan perjalanan Pak Long untuk hari ni. Pak Long nak singgah Hat Nyai Sat, makan-makan apa semua, settle makan, terus gerak balik ke rumah. Okey, baik, jom. Alhamdulillah, Pak Long sampai di Yamaha Hat Nyai. Ni dia Yamaha Hat Nyai. Tunjuk gambar sikit Yamaha Hat Nyai. Okey, saya sampai dekat Yamaha Hat Nyai. Terus servis motor dekat sini. Dari Surat Thani saya terus gerak lebih kurang pukul 8 lah hari ni. 7.45 tu lah, pukul 8 gerak Surat Thani. Saya singgah dekat road 41, ambil gambar saja, singgah toilet, lepas tu terus gerak mai Hat Nyai. Sampai dekat Hat Nyai saya servis di sini lah. Jadi untuk video ride ke Burapah Bike Week saya close di sini. Untuk perjalanan hari ni pukul 7.45 saya gerak dari hotel Surat Thani, The Elephant tu. Lepas tu saya singgah dekat road 410. Saya singgah toilet saja. Singgah toilet, lepas tu terus gerak mai Hat Nyai. Makan nasi di kedai depan Big C tu. Dia ada satu sup kawah kat itu. Tapi saya makan gulai kambing. Selesai semua, on the way nak balik. Ni on the way nak balik, saya singgah siap-siap dekat service center Yamaha tu dia. Jadi on the way balik tu saya singgah siap-siap dekat Yamaha Hat Nyai. Memang saya duk buat video sebelum-sebelum ni, duk servis motor kat sini lah. Selesai servis apa semua, tukar minyak. Jadi inilah baru nak on the way balik ke Perlis. Jadi video ride untuk kali ni saya close di sini sajalah. Kiranya tak sampai dekat depan kedai Pak Long. Cuaca hangat semua. Nanti saya akan buat ulasan lagi lah kan. Dari masa ke semasa saya akan ulas lah. Ada benda yang tak okey ke, yang okey ke sepanjang perjalanan Bike Week ni kan. Cuma satu sajalah antara bagi saya ni lebih kepada ride yang santai lah kan. Tapi sebab dia minat orang ni, dia lain-lain lah kan, macam-macam. Kita tak boleh nak invite orang masuk suka sama dengan kita. Macam saya lebih pada santai lah, relax kan. Pergi satu tempat ke satu tempat, jalan pun taklah pulah throttle, full throttle direct kan. 80, kadang-kadang terlajak 115 macam tu je. Sebab di Thailand ni dia punya jalan dia, depa dah biasa dengan keadaan jalan depa kan. Jalan di sini lopak banyak, lepas tu kereta masuk keluar tu bagi depa biasa aja. Tapi bagi kita kalau jalan straight, kita memang di Malaysia kita straight lah, orang lintas kena horn lah. Tapi di sini dah depa bila orang lintas, orang yang ada di jalan straight tu dia akan break.
Jadi berbeza lah di sini kan. Siapa-siapa yang ride di Thailand ni hati-hatilah yang tu kan. Kadang-kadang kita tengok highway, bukan highway lah, jalan biasa depa 3 lorong, tengah-tengah ada tempat U-turn. Oh, tambah dekat-dekat Bangkok apa semua tu. Jadi sama je keadaan jalan. Bagi depa dah biasa. Walaupun straight, bila kereta nak U-turn, orang ni dia macam berjaga-jaga. Dia akan break bagi laluan. Kalau kita nak pulas apa-apa pun berhati-hatilah, yang tu je lah. Satu lagi, keadaan jalan di sini. Jalan di sini tak sama macam Malaysia. Dia licin yang banyak lah kan. Kalau dekat Malaysia tu jalan taklah licin macam ni. Sini sebab satu minyak, satu getah, macam-macam lah kan. Jadi saya close video ride Pak Long ke Burapha Bike Week edisi ke-28 tahun 2025. Kiranya saya close di sini di Hat Yai selepas servis motor. Dekat Pattaya tu saya nak servis kemarin, tapi bila pergi tanya dekat pusat servis dia tu, queue dia sampai pukul 4. Oh, malah saya nak tunggu kan. Jadi saya kata tak apalah, sebab masa di Pattaya mileage untuk servis baru 2,600. Tambah lagi dalam 1,000 lah kan, 3,000 lebih. Saya guna minyak premium. Saya guna minyak premium, kira okey dah. Lain-lain tu tak ada apalah. Kiranya 2 hari lah. Video untuk balik ni saya buat 2 hari lah, daripada kemarin sampai hari ni. Mungkin buat 1 part je lah. Lain-lain tu tak ada apa. Semoga dipermudahkan urusan kita semua, InsyaAllah lah. Terima kasih banyak-banyak yang support Pak Long. Oh, ada yang tanya servis. Saya servis macam biasa lah di sini. Servis macam biasa, pakai minyak yang premium ni, 2 botol. 1 botol 670. Pakai 2 botol. Ada lebih sebotol lagi, dia bagi bawa balik. Nanti untuk next servis saya bawa lah, bawa yang baki ni, suruh dia servis. Lain-lain tu tak ada apa lah. Bil dia untuk semualah. Dia tukar minyak gear sekali dengan washer apa semua tu dia tukar 1,800. Dekat-dekat 200 jugalah. Kalau duit kita selepas tukar 210, 220 betul lah. Sebab pakai minyak premium kan. Nanti pakai satu je lah minyak. Lain-lain tu tak ada apa. Terima kasih lah yang sentiasa sokong Pak Long, yang support Pak Long. Saya close video ride ke Burapha edisi ke-28 di Hat Yai. Terima kasih banyak-banyak yang support Pak Long. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Jadi saya close di sini. Assalamualaikum.